Okay. Untuk kita revise balik sebelum kita nak pergi kepada adiabatic proses untuk ada gas, reversible ada gas. So kita tahu bahawa dalam first law of thermodynamic, so kita tahu rumus dia adalah du sama dengan dq plus dw. Dan kita juga dah tahu bahawa dalam keadaan adiabatik, dq kita adalah sama dengan kosong. So, jadi bila dq sama kosong, so jadi untuk first law of thermodynamic, so dia akan jadi du sama dengan dw lah. Okey, dalam keadaan reversible, kita juga tahu bahawa rumus work done adalah dW sama dengan negatif PdV. Dan dalam keadaan ideal gas, so kita menggunakan rumus PV nRT dan kita juga tahu ada berkaitan rumus internal energy du sama dengan CVDT ataupun NCVM dt. Du sama dengan NCVM dt lah. Okey, so untuk du ni tadi, okey, so sebabkan dia adalah bersamaan dengan dw, so kita boleh gantikan dia dengan negatif pdv lah sebab dia dalam keadaan reversible. Okey, so negatif pdv. So du juga kita tahu bahawa dia adalah bersamaan dengan cvdt, so gantikanlah du tu dengan cvdt. So jadi p dekat sini kita gantikan dengan P sama dengan nRT over V lah. So jadi gantikan, masukkan ke dalam sini. Okay. So apa yang kita nak buat sekarang ni, sebenarnya kita nak createkan rumus untuk adiabatik, reversible adiabatic process. Rumus dia, macam mana rumus kita cipta Okay. So kemudian kita bahagikan dengan T. Okay, kita bahagi T sebelah kanan dan kiri lah. So yang ni bahagi dengan T, yang ni pun dibahagikan dengan T. So ni akan cancel out lah T dia. Ini akan masih ada. So tinggallah negatif CV dt over T sama dengan nR over V dV. So kemudian kita buat integration. So CV kat sini adalah constant. So keluarkan. So dia akan jadi 1 over T dt. Kita punya limitation T1 T2 sama dengan nR kat sini kita keluarkan dia. Negatif nR integration 1 over V dV limitation V1 V2. Okay, so jadi bila kita dah integrate, kita dapatlah kat sini CV sama dengan ln T2 over V1. Dekat sebelah kanan adalah negatif nR ln V2 over V1. So bila kita nak buangkan ln tu, kita boleh naikkan dia lah, anti-lnkan dia. So CV akan naik jadi power nR di sebelah kiri lah. So jadilah macam gini. So T2 over T1 dalam bracket CV. Dan di sebelah kanan pula, so V2 over V1 jadilah power negatif nR. So kemudian kemudian kita ingat balik rumus yang berkaitan relationship di antara heat capacity P dan V tadi. Okay. So bila kita bahagikan semua equation ni dengan V, kita bahagikan dengan CV, CV. So kita akan dapatlah equation yang ini. So CP over CV ni sebenarnya nilai dia adalah gamma. Okay, gamma sama dengan CP over CV. Okay, CV bahagi dengan CV sama dengan 1. So NR bahagi dengan CV. Okay, kenapa kita nak buat benda ni? Benda ni nanti kita nak gantikan dalam equation. Equation yang mana nanti kat belah bawah ni. Okay, so jadi kita patah balik tadi equation yang sebelum tadi kan kita ada T2 bahagi dengan T1 sama dengan CV. So bahagikanlah semua kiri kanan bagi power dia dengan CV. So CV bagi CV sama dengan 1 lah kat sini kan. Okay. And negatif NR over CV dekat sini adalah bersamaan dengan so NR over CV ni kat sini bersamaan dengan gamma tolak 1. So jadi dia jadilah kat sini. So jadilah T2 bahagi dengan T1 sama dengan V. Okay, kenapa jadi V1 kat sini? Tadi sini V2 kan? Sebab negatif ni. Nampak tak? So negatif ni, dia nak hilangkan negatif ni, dia terbalikkan. So dia masih kekalkan gamma tolak 1 kat sini. Tapi dia terbalikkan dalam ni, dia akan jadi V1 over V2. Okay. Okay, so ini adalah salah satu equation lah untuk adiabatic process yang mengaitkan antara T dan V. So ada lagi equation yang kaitan antara P dan T dan juga
P dan V. Okay, so equation tu berada di slide yang sebelah. So bolehlah cuba replacekan seperti arahan di sini untuk dapatkan lagi dua equation. Okay, so ini adalah equation dia lah. Okay, so jadi A tadi yang kita dah tunjukkan macam mana nak keluarkan ataupun terbitkan equation dia. Yang B tadi dia bagi arahan tadi, boleh cuba dapatkan macam ini. Okay, C pun sama. So kita tahu bahawa gamma sama dengan CP over dengan CV. Okay, bila nak pakai benda ni dan macam mana nak pakai? Dia sebenarnya rumus adiabatik ni dia sama je keadaan dia bila kita nak pakai rumus yang apa tu, Boyle's law, kan, Boyle's law. Kalau yang P dengan V ni ada macam Boyle's law lah. Okay, V dengan T ni dia macam Charles law. Charles law. Yang ni P dengan T kat sini adalah Gay-Lussac. Gay-Lussac kan? Gay-Lussac law. Okay, so jadinya keadaan dia sama saja macam kalau kita dalam keadaan kan awal-awal termodinamik saya ada bagi terminologi bahawa boundary tu ada dua jenis boundary. Boundary diatomik dengan juga boundary adiabatik kan. Okay, kalau diatomik tu maksudnya boleh berlakunya heat flow lah. Heat boleh keluar masuk macam biasa. Tapi dalam keadaan adiabatik dia ada penebat, so jadi heat tak boleh nak keluar atau masuk lah. So that's why lah dia create another equation. Kalau dia diatomik dia akan pakai rumus Boyle's law, Charles law dan Lussac law. Untuk cari apa? Untuk cari another parameter lah, sama ada P, V ataupun T. So jadi keadaan rumus adiabatik ni pun sama sahaja keadaan dia bila you nak cari antara P, V dan T tapi dalam keadaan adiabatik. So you akan pakai salah satu equation ni. Okay. So equation ni kalau boleh hafal lah supaya nanti bila soalan tanya boleh jawab. Okay, sebab equation ni kita tak bagi. Kalau kita bagi pun selalunya dia dalam keadaan ringkasan constant. Ada yang kita tuliskan P2 over P1 sama dengan constant. Macam tu lah. Dia orang kata lain sikit cara penulisan dia, takut awak tak faham equation tu, takut awak tak boleh nak gunakan. So it's better you hafal equation ni. Okay. Okay, ni lah rupa dia. Beza dia kalau dalam keadaan yang biasa ataupun dalam keadaan adiabatik. So jadi yang merah ni, line merah ni adalah keadaan yang biasalah ataupun dia punya boundary yang diatomik tu ataupun kita panggil dia keadaan asymptomal lah. Okay, dari equation ni equation asymptomal lah. Okay. So jadi yang line biru, bukan biru, hitam ni adalah diatomik. Kalau awak tengok beza dia selalunya adiabatik punya equation dia lebih cerun, dia lebih steep. Okay. Samalah dengan equation pertama sini nampak dia steep. Yang ni pun nampak dia lebih steep ke bawah. Okay, dan kalaulah kita nak bezakan suhu pun, kalau kita nak naikkan suhu, turunkan suhu, bentuk dia masih lagi tak berubah. Maksudnya tetap juga dia tak akan jadi asymptomal. Dia, kalau dia adiabatik, dia ada adiabatik lah. Macam itu. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada thermochemistry pula. So tadi sebelum ni kita belajar thermodinamik. Thermodinamik ni maksudnya daripada kita punya reaktan kita. Okay, reaktan kita for example adalah gas A. So kita ukur gas A ni, produk kita masih lagi juga adalah gas A. Ini adalah thermodinamik. Thermodinamik. Okay. Dalam thermodinamik, reaktan dan produk kita adalah gas A. Dia tak berubah komposisi langsung. Yang dia ubah sama ada kita tengok dia berubah dalam bentuk pressure ke, volume ke, temperature. Tapi bahan dia tetap sama. Komposisi A, akhirnya masih lagi komposisi A. Tapi dalam termokimia ni, sebenarnya dia dah berlaku tindak balas kimia. Okay, chemical reaction dalam thermochemistry. So jadi kita nak ukur termo lah dia punya suhu ataupun energy. Okay, energy dia. Okay, heat energy dia bila dalam chemistry tu maksudnya tindak balas kimia lah. Macam tu. Maksudnya kalau reaktan dia adalah A, so produk dia mungkin B. B macam tu produk dia. So dia dah berubah. Okay, dia dah berubah lah bahan dia. Komposisi dia semua dah berubah sebab dia berlaku tindak balas. Okay. So jadi dalam thermochemistry ni, okay, heat effect during chemistry and physical change lah. Okay, heat
perubahan heat lah. Okay, mechanical temperature change. Okay, sama juga dia macam thermodynamic. So pada constant volume, delta U nilai dia adalah sama dengan nilai Q. Q pada constant V. Okay. Kalau constant pressure, nilai delta H ni sama dengan Q pada constant P. Okay, untuk chemical reaction, okay, delta H ni digunakan waktu bila untuk menghasilkan produk lah. Okay, di mana rumus delta H adalah U plus dengan PV ni, perubahan PV. So perubahan PV adalah kita kira PV produk tolak dengan PV reactant. Okay, so dalam case tertentu, okay, all products and reactant in solid or liquid. Okay, so jadi pada keadaan solid dan liquid phase, PV ni sangatlah kecil nilai dia. Okay, selalunya kita akan abaikan dia lah. So that's why kita akan cakap bahawa dalam keadaan solid dengan liquid, selalunya delta H dia, enthalpy dia adalah lebih kurang sama dengan internal energy dia. Ini sama lah juga dengan heat pada constant pressure bersamaan dengan heat pada constant volume. Okay, tapi bila keadaan awak tu adalah dalam keadaan gas, okay, nilai PV ni bergantung kepada bilangan mol gas, perubahan bilangan mol gas. So bilangan perubahan bilangan mol gas, macam nak kira dia adalah bilangan mol gas produk tolak dengan bilangan mol gas reactant. Dan jika keadaan itu adalah ideal gas, so inilah rumus yang digunakan, iaitu delta PV ni adalah sama dengan mol gas dalam RT. So nak dapatkan enthalpy, so dia akan pakai rumus delta U plus dengan delta N pada keadaan gas RT. Okay. Okay, so sekarang ni kita tengok macam mana nak gunakan rumus yang tadi itulah delta H sama dengan delta U plus delta N RT tadi. Yang inilah. So ni contoh example soalan lah yang menggunakan rumus tersebut. Dia bagi tahu bahawa ada combustion of ethanol pada constant volume calorimeter, dia menghasilkan 1364.34 kJ per mol. Okay, yang ini kita assume dia sebagai internal energy lah. Okay, and then 298 Kelvin adalah dia punya temperature. So dia kata berapakah nilai delta H ni untuk combustion reaction ni. So kita dah delta U kita dah ada, T kita dah ada, R kita memang tahu nilai dia 8.314 Joule per Kelvin per mol. Okay, sekarang ni kita nak tahu delta N sahaja. Macam nak kira delta N? Delta N adalah bilangan N produk tolak dengan bilangan N reactant. Okay, berapa banyak? Okay, kita tengok dekat sini. Dekat produk ni, CO2 dengan H2O, siapa yang gas? Sebab kita nak tengok bilangan mol gas kan? CO2 saja yang gas. So, berapa bilangan delta N produk? Delta N produk adalah 2. Okay, tengok reactant pula. Siapa yang gas? C2H5OH ni liquid. So yang gas adalah oksigen saja. So delta N reactant dia adalah untuk gas adalah 3. So nak kira delta N adalah delta N produk tolaklah dengan delta N reactant. Bagi gas kan. So jadi 2 tolak 3 bersama dengan negatif 1. Yang inilah. Okay, delta N 1. So masukkanlah nilai kat sini adalah negatif 1. So bila dah dapat nilai semua, so kita masuklah kiraan dia. So bila kita kira-kira, so dapatlah nilai delta H dia adalah negatif 1361.86 kJ per mol. Itu adalah contoh macam nak menggunakan rumus tadilah. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada Hess law. So all state function, maksudnya state function lah. Okay, tahu kan state function maksudnya yang ambil kira initial dan final state sahaja. Dia tak ambil kira laluan. Okay, akan mengikut Hess law punya inilah law. Okay, contohnya internal energy, enthalpy, entropy, ni Gibbs free energy ataupun Helmholtz free energy. Okay, yang G dengan A ni akan jumpa pada third law of thermodynamic. S ni akan jumpa pada second law of thermodynamic nanti.
Okay, so jadi the value depends on the final and initial state saja. So jadi untuk kira dia punya delta H, ambillah yang produk, tolaklah dengan reactant dia. Okay, as a state function, okay, so mereka semua adalah exact differential lah. Okay, so kita dah belajarkan macam nak buktikan exact differential. Okay, only depends on the initial and final state sahaja. Okay, so maksudnya nak cakap bahawa final tolak initial. Apa-apa pun final tolak initial. Okay, so the H ada enthalpy per mole, internal energy, U sama dengan internal energy per mole. So according to the Hess law, if a reaction is carried out in a series of steps, so ada series of steps, so delta H for the reaction will be equal to the sum of the enthalpy changes for the individual step. Maksudnya, walaupun ada banyak-banyak step, sebenarnya at the end, final tolak initial juga. Sebab kan dia adalah state function, dia tak ambil kira laluan pun, panjang mana pun laluan tu, ataupun pendek mana laluan tu, jawapan dia tetap sama. Okay, so the overall enthalpy change for the process is independent to the number of steps, number of laluan tu lah, laluan step tu, or the particular nature of the path. Macam laluan saya cakap tadi lah, dia adalah independent, dia tak bergantung pun kepada laluan tu panjang ke pendek. Okay, by which the reaction is carried out. Okay. Okay, ini adalah contohlah stoichiometric coefficient of product and reactant are the smallest integers consistent with the reaction. Okay, awak tengok kat sini. Dia nak bagi tahu A dengan B ni react melalui jalan ni satu A ni hasilkan M dan N. Okay, ada satu lagi laluan, step yang berikutnya. A dan B ni dia akan di laluan dia panjang sikit menjadi laluan 2A dan juga 2B. Tapi akan hasilkan juga M dan N. Okay. So ada laluan path 1, okay, ni path yang pertama, 2A, 2B ni path yang kedua. Tapi bila kita total up balik, sama sahaja at the end, path 1 dan path 2 tu nilai dia sama. Sebab apa? Kita hanya ambil kira initial state dan final state. Kita tak ambil kira pun laluan dia panjang ataupun pendek. Itulah dia Hess law. Okay, heat of reaction and temperature. So jadi pada particular T, selalunya delta HT ni adalah HT produk, tolaklah dengan dia punya HT reactant. Kalau kita ada dua temperature, okay, contohnya T1 dan T2 pada constant T, so dia akan adalah perubahan bagaimana amount of enthalpy yang diperlukan untuk meningkatkan 1 degree Celsius temperature itulah. Okay, so jadi dia akan pakai CP. CP produk tolak dengan CP reactant. So kita integratekan limit between T2 dengan T1. So kita akan dapatlah perubahan enthalpy H2 tolak dengan delta P1. Dapatlah rumus integration delta CP dt. Okay, di mana delta H2 tu adalah untuk T2, delta H1 ni adalah untuk T1. Okay, so jika T1 dan T2 tak ada banyak perbezaan, okay, jadi kita assume lah bahawa CP ni adalah constant dan kita boleh ubahlah kepada rumus yang ini, di mana delta H2 tolak dengan delta H1 sama dengan delta CP T2 tolak T1. Okey, apabila berlakunya ada perubahan fasa, okey, contohnya dekat contoh bawah ni lah, enthalpy ni dia bergerak daripada A sampailah D. Okey, so macam mana nak apply Hess law ni? Okey, so jadi kita tengok A daripada A pergi kepada B, apa yang berubah? Pressure dia berubah. So kita ukurlah enthalpy dia terhadap perubahan pressure tadi. So del H over del P. So masa berapa banyak amount enthalpy yang diperlukan untuk perubahan P tersebut. Okay. So kemudian kita kira pula kepada B2C ni. Okay, B2C ni apa yang berubah? Dia punya temperature dia. DT dia yang berubah. Yang ni yang pertama tadi DP. Okay, so kita ukurlah enthalpy dia terhadap DT dia. Okay. Dan C ni adalah perubahan fasa.
Okey, dia tak ada maksudnya pressure constant, temperature pun constant. Cuma dia berlaku perubahan fasa daripada solid kepada liquid. So yang ini kita panggil sebagai delta H fusion. Okey, delta H fusion. Okey, maksudnya solid tu melting lah menjadi liquid. Okey, dan kemudian apabila dia dah bertukar menjadi liquid, so jadi berlakulah penambahan suhu lagi kan. So ada perubahan suhu dekat sini antara C dan D. So ukurlah delta H dia terhadap perubahan suhu tadi. Okey, dan kemudian bila dia jadi D, so maksudnya semuanya dah ni adalah perubahan liquid kepada gas. Perubahan fasa kan. So jadi pressure tak berubah, temperature pun tak berubah. So jadi yang ini adalah delta H vaporized. Liquid vaporized menjadi gas. So itu adalah cara secara umum lah macam mana nak kira entalpi dia, heat dia. Apabila ada berlakunya perubahan pressure dan juga perubahan temperature dalam Hess law. Dan kita apply Hess law lah dalam keadaan ni. Macam mana kita nak ukur. Okay, so itu saja untuk video saya kali ini. Okay, terima kasih.